Dan orang nak bertanding pilihan raya ni kadang-kadang dia bukan semata-mata nakkan jadi pemimpin jadi yang berhormat. Ada orang berniaga tuan-tuan, nak menjadi calon sebab dia nak memajukan perniagaan dia, nak naikkan nama dia. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Pak Teh, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak sekalian. Moga-moga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung lagi perbincangan kita dalam bab muamalat. Minta maaf, 2 minggu lepas saya terpaksa batalkan kuliah last minute sebab kena bergegas ke Kuala Lumpur. Patutnya esoknya nak pergi tapi tak boleh, kena pergi subuh tu. Jadi hari Rabu 2 minggu lepas tu memang tak available lah. Dan insyaAllah kita di hujung-hujung dah buku yang kita bincangkan ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung bab muamalat juga, tapi kita akan gunakan kitab lain. Ataupun tengoklah kalau ada permintaan berkenaan dengan bab faraid, kita akan bincang bab faraid je pula. Kan? Baik, insyaAllah malam ini kita akan bincang berkenaan dengan wang pertaruhan pilihan raya. Sebelum ni kita bincang bayaran terhadap permainan. Wang yang kita bayar untuk sertai permainan, masuk bola sepak, masuk mancing. Kita dah bincang dah apa hukumnya pertandingan yang menggunakan wang yang kita kutip daripada peserta dan wang itu digunakan sebagai hadiah. Secara asasnya, rumusannya perbuatan penganjur yang mengambil wang peserta tadi itu untuk dijadikan sebagai hadiah dihukumkan sebagai haram. Tak boleh. Kalau penganjur nak buat, dia kena cari duit lain. Hadiah daripada pihak-pihak tertentu, ada penajaan, ada sponsor. Dan bukan tak boleh terus ambil duit daripada peserta, boleh. Tapi cukup sekadar untuk bayar benda-benda yang melibatkan pertandingan lah. Nak sewa padangnya, bayaran kepada pengadil, nak sewa kolam ikan, kos untuk nyalakan lampu. Kan? Sebab banyak pengusaha-pengusaha kolam pancing, dia tak akan buat pertandingan siang hari, panas. Kan? Orang nak menunggu 3 jam, congok saja, panas. Jadi dia akan buat malam, pukul 9 sampai pukul 12. Jadi, kena pasang lampu. Itu kos dia dibenarkan. Dan hari ini kita akan bincang berkenaan dengan wang pertaruhan pilihan raya. Soalan, menawarkan diri. Bolehkah seseorang itu menawarkan dirinya sebagai calon pemimpin atau wakil rakyat? Boleh tak kita ni berkempen untuk kita ni menjadi calon? Ni okey lagi ni. Masuk tahun depan, ramai dah yang bercita-cita nak jadi calon pilihan raya. Sebab seawal mungkin tahun depan ada pilihan raya. Kan? Ikut nasib lah. Jadi, masing-masing nak menawarkan diri. Baik, apa jawapan dia? Dasar umumnya ialah kepimpinan bukanlah sesuatu yang perlu diminta-minta kerana ia adalah amanah yang akan dipersoalkan di akhirat kelak.
Walaupun begitu, dalam konteks demokrasi sekarang, pemilihan pemimpin adalah berdasarkan undi pilihan raya. Para calon perlu mencalonkan dirinya untuk membolehkan dirinya dipilih dan disokong oleh beberapa orang penyokong. Tuan-tuan, maksudnya sekarang ni, zaman sekarang nak jadi pemimpin kena melalui pilihan raya. Jangan kata YB lah, nak jadi pengurusi kampung pun ada pemilihan. Nak jadi pengurusi masjid pun ada mesyuarat jawatankuasa, ada mesyuarat kampung untuk pilih jawatankuasa, pengurusinya, timbalannya, setiausaha, bendahari, AJK. Kena ada. Makna kata, dalam konteks sekarang untuk menjadi pemimpin kena mencalonkan diri atau dicalonkan. Kita orang Melayu ni beradab sikit. Kita tidak meminta-minta jawatan. Tapi biasanya bisik-bisik dah, lobby dah. Kan? Contoh tahun depan nak pilihan raya, dah start dah sekarang ni dah buat kerja dah. Apa-apa nanti kalau orang tanya siapa layak, aku layak ya. Itu kaedah dia. Okay? Dan kena melalui undi pilihan raya. Tak jadi tuan-tuan, kita duduk dekat traffic light kata, oh aku nak jadi YB. Pegang spanduk kat traffic light kita tu. Tak jadi kalau tak masuk pilihan raya. Boleh buat gitu. JKM tangkap je. Bawa hospital bahagia. Kan? Baik. Sekiranya orang yang baik-baik dan berilmu menjauhkan diri daripada pilihan raya, kemudaratan terhadap masyarakat adalah lebih besar. Justru hukumnya harus seseorang mencalonkan dirinya sebagai calon pilihan raya, kecuali sekiranya dia tidak layak dan mempunyai niat yang tidak baik. Kalau dulu orang kata politik ni kotor, pilihan raya ni kotor. Tapi tuan-tuan, kalau dah kotor, semua orang yang baik-baik tak nak masuk, apa jadi? Tak payah fikir jauh lah. Negara jiran kita. Semua orang yang masuk pilihan raya, yang dilantik menjadi pemimpin di sana, siapa? Golongan artis. Golongan orang yang kaya raya. Sebab itu jadi berlaku sekarang ni. Sebab mereka ini adalah, artis ni memang popular tuan-tuan. Dia bawa pengaruh yang besar kepada masyarakat. Kalau dia ni penyanyi, macam mana lagu dia? Orang nyanyi, orang siul lagu dia. Kalau dia ni pelakon, macam mana? Kita tengoklah negara-negara yang membangun. Kebanyakan artis-artis ini diangkat menjadi pemimpin. Jadi kalau orang tu orang yang berilmu, beriman, okey. Tak ada masalah. Sebab dia akan memimpin negara itu dengan keimanan dia, dengan ilmu dia. Tapi kalau dah lara belaka, dia menang pilihan raya sebab dia buat konsert percuma kat kampung tu. Agak-agak Dia menang pilihan raya sebab dia bawa orang yang memang ada pengaruh yang besar, orang kaya, datang kampung tu. Dia tak bagi duit, calon pilihan raya tak bagi duit. Yang baginya orang kaya ni. Bagi hiburan percuma. Kemudian mereka itu menang. Dan apa yang berlaku, orang-orang yang tadi menyumbang terhadap kemenangan ini diberi jawatan lah. Sebab mereka tak bertanding pilihan raya secara nak jadi ahli parlimen. Maka dia dilantik menjadi ahli senator. Wakil rakyat yang dilantik. Tu yang jadi pelik-pelik tu. Bukan tak boleh orang kata setakat 1-2 orang tu okey lagi. Kan? Sebab kadang-kadang sebagai pemimpin di parlimen ni kadang-kadang kena juga ada isu-isu yang melibatkan bidang mereka. Kesenian, kan? Kena ada orang itu. Kalau suruh orang yang tak sepatutnya, contohlah kita kata ustaz lah. Ustaz nak cerita berkenaan dengan kesenian, mungkin susah sikit. Sebab sudut pandang berbeza. Kita pandang ikut fiqh. Mereka pandang ikut fix masa. Contoh. Kan? Kita nak minta ex-army bercakap berkenaan dengan soal
hiburan. Payah tuan-tuan. Jadi tak kena. Seorang dua tak ada masalah. Tapi kalau dah semua orang, susahlah kita. Kan, ke mana kita nak bawa negara? Jadi, pilihan raya ini hukumnya harus kepada kita semua ni, kepada para pemimpin masyarakat yang baik-baik. Tapi kalau dah dengan niat dia nak masuk pilihan raya, nak jadi pemimpin, dengan niat untuk menidakkan atau nak meruntuhkan institusi, kan, nak bawa fikrah yang berbeza, yang itu memang tak sepatutnya lah. Sebab ada niat yang tidak baik. Baik, seterusnya, wang calon pilihan raya. Bagaimana dengan wang pendahuluan untuk calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya? Adakah wang itu dikira wang pertaruhan dan apakah hukumnya? Kita bukan cerita pasal pilihan raya ni sangat sebenarnya. Kita nak cerita pasal wang yang dibayar oleh calon pilihan raya tu. Dia jadi apa? Bertaruh. Sebelum ni, kan, bab judi kita bincang, bab hadiah mancing, bola sepak, semua kita rasa, kita nampak macam ada pertaruhan. Jadi, untuk soalan ini, perbincangan bab ini, sama ada wang yang dibayar oleh calon pilihan raya itu, duit pertaruhan ke apa benda? Itu nak bincang. Kan? Ini orang masuk pilihan raya bukan free tuan-tuan. Berbayar. Okay. Pihak pemerintah ingin memastikan pencalonan dilakukan oleh anggota masyarakat yang mempunyai sokongan dan keuangan yang baik. Atas dasar itu, pemerintah meletakkan syarat bahawa calon mesti memastikan bahawa mereka mempunyai jumlah sokongan minimum yang mencukupi untuk bertanding. Ia bagi mengelakkan daripada menjalankan pilihan raya secara membazir apabila calon tidak mendapat sokongan masyarakat setempat. Maknanya tuan-tuan, pihak pemerintah dia dah, kita kata nak tapis lah. Kalau tidak diletakkan wang pertaruhan, nak masuk pilihan raya, semua orang boleh bertanding. Contoh, Don Bukit Payung, 10 orang letak nama nak bertanding. Tak kira lah dia siapa, tapi dia rasa dia layak masuk bertanding. Apa yang berlaku? Pertama, dari sudut pemerintahan, dari sudut strategi politik, mungkin undi tu pecah. Tapi kita bukan nak tengok pada undi tu pecah, kita nak tengok pada calon tu. Layak ke tidak calon tu nak bertanding? Sebab itu ada setengah pendapat, dia kata Malaysia sudah tiba masanya kita buat pilihan raya 2 parti. Tak boleh lebih. Parti A, parti B. Tak ada calon bebas. Tapi ada orang kata, kita dalam perlembagaan Malaysia, kita memang beri hak kepada rakyat, masyarakat untuk memilih. Tak kira lah berapa orang, jangan letak kambing aja. Asal orang boleh bertanding. Tapi pemerintah kata, tak bolehlah nak buat suka-suka hati begitu. Sebab awak nak bertanding, awak kena tahu juga ada tidak sokongan. Kalau contohlah kita kata dia bertanding, aku kampung ni ada 40 undi, boleh dah 40 undi je. Kita daftar pemilih dalam DUN kita ni 32,000. Sekat 40 orang, buat apa? Jadi kita kena fikirkanlah, dan kerajaan pun nak mengelak begitu. Kalau tak tuan-tuan, semua orang nak bertanding. Dan orang nak bertanding pilihan raya ni, kadang-kadang dia bukan semata-mata nakkan jadi pemimpin, jadi yang berhormat. Ada orang meniaga tuan-tuan, nak menjadi calon sebab dia nak memajukan perniagaan dia, nak naikkan nama dia. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, bila pilihan raya kecil, kan, kadang-kadang entah mana-mana calon bebas ni, rupa-rupanya dia tauke besar kat situ. Dia saja nak tengok sama ada orang kenal ke tidak dia. Kadang-kadang influencer je. Nak juga masuk sebab nak test market. Sebab itu mereka masuk. Tahu dah kalah. Sebab tuan-tuan, free marketing. Contoh, masuk pilihan raya DUN, kena bayar, kalau tak silap saya, 10,000 je. 5,000 ke 10,000.
Total 15,000. Saya tak ingat. Saya pun lupa nak semak tadi. 5,000 beli kertas undi, 10,000 deposit ataupun 10,000 pencalonan, 5,000 deposit dengan majlis untuk poster dan segala-galanya tu, 15,000. Kalau parlimen 50,000. Mungkin fakta ni kena semak balik lah pada yang tahu. Tapi dia ada nilai dia. Dan orang meniaga, orang yang nak nama, influencer ni nak ramaikan lagi followers dia, 10,000 belanja. Dia punya hype dia punya cerita dia, kalaulah dalam pilihan raya kecil tuan-tuan, 3 calon. Parti A, parti B. Tiba-tiba dia ada cenonet. Interview dia, orang interview dia, akhbar akan interview dia. Cik rasa apa peluang cik untuk menang pilihan raya ni? Cakap pun tak reti. Tapi dia dapat liputan satu negara. Semua orang tuju pada dia. Sebab dia ni satu calon bebas yang berani nak lawan. Ini heavyweight dua-dua ni. Elephant fight. Ni gajah dua-dua ni. Tiba-tiba dia ada seekor. Contoh. Kan? Dia ada seorang tu nak bertanding. Jadi dia akan dapat liputan. Jadi nama dia naik lah. Itu yang kadang-kadang kita tengok, dia orang ni biar betul ni. Memang tak ada undi pun. Dia bukan orang situ pun nak bertanding. Tapi nak bertanding sebab nak naikkan nama dia. Jadi itu sebab dia, pemerintah dia buat syarat, kalau nak bertanding kena bayar duit. Sebab dengan bayaran duit itu barulah dia bersedia. Buat apa orang nak habiskan duit 10,000, 20,000? Itu bayaran kepada mereka. Kempen, bendera, poster, flyers, ejen tempat undi, ejen kira undi, semua nak kena bayar tu. Jadi bukan satu jumlah yang kecil. Sebab itu pemerintah dia buat syarat, mesti cukup sama ada dia ada duit dan dia ada sokongan. Dia ada sokongan, selesai. Ada duit ke tidak? Orang sokong saja, duit tak ada, tak jadi juga. Tak boleh masuk pilihan raya. Kan? Okey. Meletakkan wang pertaruhan merupakan satu mekanisme bagi memastikan calon benar-benar yakin bahawa dia mempunyai penyokong yang mencukupi. Sekiranya terbukti kurang sokongan, calon akan kehilangan wang pertaruhan tersebut. Itu yang dia cerita, hilang wang pertaruhan. Sebab guna wang pertaruhan tu yang kadang-kadang kita macam bertaruh juga ke kan? Berjudi juga ke ni? Itu nanti kita akan bincang untuk soalan seterusnya. Baik. Kos pilihan raya. Bolehkah dinamakan wang pertaruhan pilihan raya? Apabila kita menganalisis wang pertaruhan ini, kita dapat memahami bahawa tidak sesuai dinamakan wang pertaruhan kerana pihak yang menang tidak akan mendapat wang tersebut. Pada keadaan ini, pemerintah sebenarnya meletakkan ke atas calon beban menanggung kos pilihan raya pada kadar yang tertentu. Namun, dikecualikan kos tersebut sekiranya calon mendapat sokongan yang minimum dan wangnya akan dipulangkan kepadanya. Saya lebih suka menyebut sebagai kos pilihan raya, memandangkan kedua-duanya perlu meletakkan sejumlah wang jaminan tersebut. Penulis kata tak sesuai lah nak guna istilah wang pertaruhan. Sebab yang pertama, kalau wang pertaruhan, pihak yang menang dapat duit, pihak yang kalah akan rugi. Contoh kita kata kena bayar 50,000 seorang. Yang menang calon daripada parti A. Jadi duit 50,000 parti B hangus. Adakah dia diberikan kepada calon A? Tak. Sebab duit calon A pun hangus juga. Dia dikira sebagai kos pilihan raya. Murah sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok pembentangan di parlimen kan, tengok handset balik tu, beberapa tahun sudah bila kerap berlaku pilihan raya kecil, pihak yang berhormat ni minta kerajaan keluarkan berapa jumlah perbelanjaan setiap kali pilihan raya. Bukan murah tuan-tuan, 3 ke 4 juta untuk satu pilihan raya kecil. Itu kos yang kerajaan tanggung. Untuk sediakan kertas undi, untuk menyediakan pegawai-pegawai
apa pilihan raya, SPR, biasa dipakai sekolah lah kan. Jadi cikgu-cikgu, semua tu berbayar. Bukan duduk saja-saja. Dapatlah juga 250 ke 300 kata silap saya. Seorang. Pegawai SPR ni dilantik sementara. Maknanya setiap kali pilihan raya kecil 3 ke 4 juta. Bayanglah. Tapi calon bayar baru 50,000. Maknanya kerajaan terpaksa tanggung kos yang selebihnya. Sebab itu penulis kata tak wajar untuk diletakkan sebagai wang pertaruhan. Namun kedua-dua pihak dikecualikan daripada menanggung kos pilihan raya sekiranya melepasi kadar minimum sokongan, contohnya 10% daripada jumlah pengundi yang mengundi. Kalau mereka itu dapat undi yang minimal, tak lepas. Macam kita kata tadi, satu kampung je 40 orang nak beranak dia undi dia. Sepatutnya minimal kena 3,000, 40 orang. Maka duit tadi tu hangus. Supaya nanti next time tak salah nak masuk dah. Tahu dah mu tak ada sokongan. Nak masuk buat apa? Buang duit saja. Kan? Dan mungkin kita boleh hindar daripada kos yang lebih tinggi bila menang tanpa bertanding. Kan? Kawasan tu memang tak ada orang lain lah. Kubu kuat dia. Kita bertanding memang kita Allah lah. Tak payah bertanding lah. Biar dia menang. So, kerajaan tidak perlu bazirkan duit yang banyak untuk adakan pilihan raya kecil tu. Hari penamaan calon dah boleh umum dah siapa menang kursi tu. Kan selesai. Tak perlulah lagi nak buat benda lain. Baik. Wang gaji wakil rakyat. Cerita pasal gaji pula dah. Hak yang belah sana tu, kalau tengok kan, kalau bacalah akhbar, baca sosial media ni, dia kata apa? Tercetusnya insiden yang berlaku kerana mereka baru dapat naik gaji. Yang saya faham tuan-tuan, DPR ni, dia orang ni senator. Dia orang ni bukan yang menang pilihan raya melalui pilihan raya. Sebab itu ramai di kalangan mereka artis-artis orang kaya. Biasalah tuan-tuan, masa pilihan raya, orang-orang ni lah yang membantu calon-calon itu. Dia keluarkan duit, dia buat program, dia buat bakul asnaf, semua dia. Calon tak bagi duit. Dan salahlah kalau calon bagi duit. Dia jadi sogok pula. Rasuah undi. Jadi orang-orang ni lah, sebab tu kita tengok artis-artis, orang kaya-kaya, memang dah kaya pun. Mereka ini diberi jawatan kerana jasa mereka yang telah bersusah payah memenangkan calon pilihan raya sebelum di Dewan Bawah. Dan mereka ini kadang-kadang mereka dah berada di luar, bukan di Jakarta. Dan bila dia dilantik sebagai senator, biasalah mestilah ada meeting kan. Jadi apa mereka kata, dia minta lah dia orang ni diberi allowance untuk berada di Jakarta, di pusat pentadbiran. Bayangkan kalau orang duduk di Kalimantan, orang duduk di belah Bandung, Jakarta pun jauh juga kan. Naik wush 2 jam. Jadi mereka orang kaya ni, di Bandung ramai orang kaya. Jadi bila nak berada di Jakarta, mereka kena ada rumah sewa. Nak kena ada rumah lah. Jadi mereka minta lah dengan kerajaan untuk luluskan allowance pada mereka. Maka luluslah 15 juta rupiah bersamaan dengan berapa? 15 juta lebih kurang dalam 3. Saya tak ingat lah berapa. Main juta-juta dia kan. Tapi banyak lah. Bila banyak itu yang marah tu. Kena pula masa diumumkan permintaan permohonan allowance itu diluluskan, mereka menari. Itu dah start tu. Itu sebab kadang-kadang kita takut dengan viral ini. Dia timing dia tu tak kena. Orang tengah susah, tiba-tiba pemimpin dapat pula allowance, naik gaji, yang berhormat naik gaji, dan yang berhormat menari. Bayanglah. Kita dekat dewan kita tu nampak dia bertaki lah.
Menjerit sana, menjerit sini. Malah nak cakap lah macam apa kan. Tapi tiba-tiba satu hari mereka dapat kenaikan allowance. Sekarang ni gaji mereka 16,000 je. Gaji basic ahli parlimen. Tiba-tiba naik sampai 30,000, dapat allowance sana sini. Tak marah kita. Jadi itu dia punya sebab dia. Bila berlaku pula yang kes kematian tu lagilah. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik tu. Cuma tak adil lah untuk saya bercerita dalam keadaan open macam ni. Yang itu kita kena sembang masa makan Cik Gi. Baik. Adakah wang tersebut dikira sebagai hasil pendapatan bagi pihak yang menang pilihan raya yang bertanding? Sudah. Sampai ke situ soalan dia. Orang ni YB yang menang ni, dia ambil duit dari mana? Duit hak dia bayar pertaruhan hari tu ke? Soalan dia. Baik, hasil gaji pihak yang menang tidak ada kena-mengena dengan pembayaran wang pertaruhan atau deposit tersebut. Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Kita bayar 15,000, kita bayar 50,000, tak ada kena-mengena dengan nak bayar gaji YB. Tak ada. Yang itu hangus gitu je. Malah untuk laksanakan satu pilihan raya, saya kata apa tadi? 3 ke 4 juta sekali je. Tapi kalau kita buat pilihan raya umum sekaligus mungkin menjimatkan kos. Tapi bila ada PRK itulah pilihan raya kecil, kan? Okey. Sebaliknya, gaji wakil rakyat yang datang daripada sumber lain. Gaji wakil rakyat yang menang merupakan balasan terhadap kerja yang dilakukan setiap hari. Sekiranya mereka cuti tanpa gaji, mereka tidak berhak memperoleh gaji sebagai wakil rakyat. Maknanya gaji YB ni, allowance yang berhormat ini dibayar oleh duit lain, duit kerajaan. Duit negara. Sebab itu tuan-tuan, kalau seorang ahli parlimen digantung daripada menghadiri parlimen, maknanya tuan-tuan, dia tak dapat gaji. Contoh kita kata tadi 15,000, 16,000 sebulan. Kalau kena gantung 6 bulan, 6 bulan tak dapat gaji tu. Itu sebab dia allowance, dia bukannya gaji. Dan mereka tak ada kita kata perjanjian perkhidmatan macam kita bekerja dengan bos kita. Kita bekerja dengan kerajaan, kita ada tanda tangan kontrak perkhidmatan. Tak ada, mereka tak ada. Mereka angkat sumpah, lepas angkat sumpah baru dapat gaji. Baru dapat allowance. Dan kalau mereka tak hadir mesyuarat parlimen, potong allowance. Kena gantung, tak bayar langsung. So itu kaedah dia. Jadi tuan-tuan kena tengok juga ya, kalau YB yang tak bagi tu maknanya tak ada duit lah tu. Jangan minta duit kat dia. Sebab mereka tidak berhak terhadap allowance sekiranya mereka bercuti atau digantung. Okey. Baik, tidak Islami. Melihat dari sudut Islam, bolehkah diterima istilah wang pertaruhan itu bernilai Islamik? Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijelaskan, saya berpendapat istilah wang pertaruhan adalah tidak Islamik. Sayugia ditukar kepada istilah yang lain seperti kos pilihan raya. Manakala pada masalah meletakkan sejumlah wang bagi memastikan calon mempunyai kadar sokongan tertentu, seharusnya dirangka berdasarkan kaedah sama-sama memikul kos pilihan raya. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya akan memulangkan wang mereka sekiranya mereka membuktikan bahawa mereka mempunyai sokongan yang mencukupi di bawah konsep al-ju'alah. Ini pandangan penulis. Dia kata sepatutnya pertama tukar istilah wang pertaruhan kepada kos pilihan raya. Setiap calon yang nak bertanding, dia kena bayar kos pilihan raya. So ini pada istilah sajalah. Dan mungkin kena gunakan beberapa konsep lain seperti konsep al-ju'alah tadi. Maknanya bila dia masuk pilihan raya, walaupun dia kalah, tapi undian dia melepasi kadar nilai atau jumlah minima pengundi, maka wang dia tadi tu dipulangkan balik. Yang menang-menang lah. Yang kalah dia dapat duit balik. Itu dalam konsep al-ju'alah. Okey. Baik, tamat di situ. Tuan-tuan, tadi saya nak kongsi satu perkara lah.
Tadi ada orang tanya saya. Tanya pun kat pasar malam. Dia tanya berkenaan dengan wasiat. Dia kata, boleh tak ayah dia ni hidup lagi. Ayah ada duit, kebetulan ada duit, dia ada 4 beradik. Ada 400,000. Boleh tak ayah ni, dia kata, kalau ayah ni mati, aku mati kek 100,000 seorang, ya? Dia tanya saya, Pak Zam boleh ke tidak Pak Zam sebenarnya? Ada semua dah, ada perjanjian, ada surat lawyer, boleh tak? Dia kata dia ada 2 orang, seorang anak lelaki, adik-beradik lelaki dan 3 orang perempuan. Ayah seorang, ada mak tiri seorang. Jadi boleh ke tidak ni 400,000 ni nak bagi pada 4 beradik? Mak tiri suku, tak ada kena-mengena. Sebab ayah kata, ini aku nak wasiatkan. Aku mati kat gini, duit ni bagi 4 orang. Boleh ke tidak boleh? Jawapannya tuan-tuan, tidak ada wasiat kepada ahli waris. La wasi ila ahli waris. Dalam hadis Abu Daud, Nabi kata tidak ada wasiat terhadap ahli waris melainkan ahli waris bersetuju. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tengok tadi, dia ada 4 beradik. Okay, kita tolaklah mak tiri dulu. Tak apa, kita nak tengok. Ini sebab hasrat ayah dia ni nak bagi 400,000, 100,000 seorang sebab ada 4 anak. Anak lelaki ada seorang, anak perempuan ada 3 orang. Anak lelaki berapa bahagian? 2. Anak perempuan 1 bahagian. Jadi kalau nak bagi sama rata, anak lelaki setuju ke tak? For sure tak setuju. Mana boleh? Dah lah dia seorang, asobah tu. Bagi dulu anak perempuan ni, bahagian dia, hak lain dia ambil. Sebab itu dalam hadis kata, nak buat boleh, tapi kena dapat persetujuan. Cuma dia kata, Pak Zang, ada surat. Ayah dah buat dah surat dengan lawyer dah. Saya tanya balik, okey, surat tu ada tak sebut persetujuan anak-anak? Dia sign tak surat ayah hak buat wasiat tadi? Sign tak? Tak lah, sebab ayah belaka. Kalau buat macam tu, tak sah lah. Tidak sah wasiat itu kepada anak-anak tadi tu. Contohlah, kalau anak setuju pun, 4 orang tu, malah nak cara. Tak apalah, abang ni kata, aku terima je lah 100,000. Mu adik-adik aku, 3 orang pula tu, tak apa. Mu ambil lah 100,000 seorang, aku 100,000, 400,000. Cik ada tadi. Mak tiri dia ada. Mak tiri dia dapat berapa? Kepala mayat 1/8. Mak yang 3 beradik, 4 beradik ni tak ada benda dah sebab dia dah cerai hidup. Ni, mak tiri dia tu, takkan mak tiri, 400,000 tu, 1/8 daripada 400 berapa? Takkan nak bagi. Maknanya dia akan timbul nanti persengketaan. Sebab yang pertama, wasiat kepada ahli waris. Itu satu perkara dah. Yang kedua, isu faraid. Dia akan balah nanti. Sebab itu kadang-kadang salah faham kita manusia, masyarakat kita ni, ada orang kata, baik bagi dulu masa hidup ni, khabar dulu siap-siap. Kan? Ataupun ayah nanti sebelum mati dia kata, aku mati kek gi, harta peninggalan aku ni bagi sama rata ya. Cikmu jadi wakil, cikmu jadi hakim. Aku ada 8 keping tanah, 8 anak, seorang dapat 1. So bila mati ayah ni, cik pun kata, mak dia kata, tak apa, ayah itu kata anak seorang 1 ya. Abang Long dapat tanah ni, Abang Ngoh dapat tanah ni. Sebab dia kata tak nak balah. Senang bagi seorang 1, seorang sekeping tanah. Tak nak balah. Tiba-tiba berlaku kematian. Malam tu juga kita bincang bab faraid. Setengah orang marah kan? Kubur basah lagi, tanah merah lagi.
Dah nak tunggu tanah jadi warna biru kan? Cat. Tak jadi. Dah bila? Itulah masa dia. Sebab bila berlaku kematian, benda kena selesai dulu. Pertama, urusan pengkebumian. Selesai dulu. Ada duit tak kena bayar ni? Ada. Kita kena bayar. Orang gali kubur, papan, keranda, kain kapan, semua belanja. Kemudian, wasiat. Selesaikan dulu wasiat. Kotlah ayah ada wasiatkan 1/3 harta dia pada anak yatim. Selesai dulu. Kemudian hutang. Selesaikan hutang dulu. Jangan bagi dulu faraid, hutang tak cerita lagi. Jangan. Ayah meninggal, kereta ada, rumah ada, tak bayar lagi habis. Selesai dulu. Tak boleh lagi. Dah selesai 3 perkara tu, baru faraid. Agak-agak bila dah berlaku malam tu bincang. Abang Long dapat satu tanah di Bukit Payung. Abang Cik, dia dapat tanah betul-betul sebelah Wisma Darul Iman. Belakang sekolah. Ada satu tanah kosong. Tanah kubur kan? Tapi sebelah tu lah. Sebelah tu. Sekeping kecil je. Rasa-rasa Abang Long nak tak tanah tu? Dah. Dah kata tadi seorang sekeping dah kan? Mana masalah dia? Ayah dah bijak dah tu bagi seorang sekeping. Abang Long kata sorry. Tanah aku nilai dia 130,000. Tanahmu sekarang tengah bandar tu 1.3 juta. Dah? Jadi ke tidak tadi? Konon-konon tak nak balah tadi tu. Tak jadi tuan-tuan. Sebab itu salah faham kita ni, faraid ni sebab tak nak balah. Bukan. Faraid tu untuk tidak balah. Sebab kita rasa, kita bagi sama-sama dah tu, sekeping seorang, tak balah dah. Tak. Kita ada tanah sekar, kita tanah 2 ekar, kita pecah lot. Pecah lot bagi adik-beradik seorang satu pula. Beza bos. Hak jalan tepi sekali, kapit dengan jalan besar, lain harga. Tanah alik belakang, murah sikit harga. Silat-silat hari bulan, tak buat pecah lagi. Rizak jalan tak ada. Adik nak masuk ikut mana? Walaupun pada hakikatnya, sekeping seorang dah dapat. Nilai tak sama. Sebab itu penyelesaiannya adalah faraid. Cuma orang kata, lepas tu nak bagi sama rata kan? Baik bagi sama rata. Tuan-tuan, sabar dulu. Nak buat macam tu boleh. Selesaikan dulu hak faraid. Buat kira-kira dulu. Gabungkan semua harta. Dia ada 8 tanah tadi tu. Gabungkan. Satu tanah nilaikan berapa? Tanah Bukit Payung tanah dekat Bandar 2, tanah dekat Gemuruh tanah dekat Aceh nilaikan dulu dapat berapa juta. Dah nilai berapa juta, tengoklah pula kepada ahli waris. Hak ni dapat berapa, hak ni dapat berapa. Jangan sorok waris. Dan waris yang tak berhak jangan mengaku dia berhak. Kadang-kadang waris anak sulung lah, maaf katalah. Kadang-kadang kita tak sedar kan, zaman-zaman dulu mana sedar. Kadang-kadang terlanjur dulu baru nikah. Rupanya anak tak cukup tahun, tak cukup umur dia. Kan? Lahir 6 bulan sebelum perkahwinan. Memang tak sah sarah lah. Tapi sebab dulu boleh letak nama kita. Siap bin lagi. Mana tahu orang dulu kan? Kalau dia tahu, dia tak boleh ambil. Haram bagi dia ambil harta tu sebab dia bukannya ahli waris. Dan si mati tu pula ayah dia, ayah biologi. Kalau harta mak dia tahan kira sebab dia bernasab dengan mak. Ayah dia meninggal, dia Abang Long contoh. Nak ambil harta, mana boleh? Jadi pertama nilaikan semua dulu, dapat satu jumlah, buat kiraan, okey. Anak lelaki banyak ni, anak perempuan banyak ni. Cara nak selesai sama ada anak lelaki kata okey, dia boleh takharus, keluar terus tak nak ambil hak dia, tak apa. Boleh. Atau dia kata okeylah, aku dah banyak ni dapat, adik-adik aku puan banyak ni.
Dan kebetulan adik-adik puan ni pun semuanya cukup-cukup makan. Jadi tak apalah, ginilah. Abang Long ni kaya dah. Jadi abang bagilah hak abang ni kepada kamu semua ni, kita bagi sama rata lah. Sebab hak tadi, contoh abang tadi dapat berapa juta, adik ni dapat sikit. Contoh abang dapat 4 juta, adik dapat 500,000 seorang. Anak perempuan ramai. Jadi 4 juta, 500, kan gap besar. Abang kata tak apa, hak 4 juta aku ni, aku bagi balik, kita buat sama rata. Berapa mu dapat, aku dapat banyak tu. Itu kaedah pertama. Tapi kena tahu dulu, faraidnya berapa. Okay, kemudian selesai hak tu. Okay, yang kedua, terus keluar. Tak ambuh. Abang kata, aku tak nak ambil, surah belaka. Yang ketiga, ialah tanah kan. Tanah kadang-kadang susah kita nak jual. Setengah orang dia nak cash. Tanah aku tak cara tanah. Rumah aku duduk ni dah ada rumah dah. Aku nak buat apa tanah? Aku nak duit. Jadi macam mana? Siapa hak yang dapat, jual lah hak dia. Si adik contohnya, dia ni tak nak. Dia dah duduk Kuala Lumpur dah. Tak nak tanah kampung ni. Dia nak duit je. Dia nilai tanah dia tu harga 200,000. Dan hak dia pun dapat 200,000. Jadi dia nak lepaskan hak dia dengan cara adik-beradik lain tebus hak dia. Bayar 200,000. Selesai. Jangan pula KG abang ni pula kelepek pula. Bayar 100,000 dah. Janganlah. Sebab itu hak dia. Abang hak tadi bayar 100,000, hak balance lagi tak bayar, maknanya makan harta haram je lah. Tak selesai lagi. Sebab itu bab ini kadang-kadang kita kena hati-hati. Supaya kita tak termasuk dalam golongan orang yang makan harta bukan pada haknya. Sebab banyak sekarang ni tuan-tuan. Ialah saya bersama dengan kumpulan Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Yang Ustaz Kusairi. Ustaz Kusairi pun mengajar masjid kita kan, sebulan sekali. So bila kami berjumpa, setiap 2-3 bulan kami akan berkumpul, buat liqah lah. Ramai satu Malaysia, daripada Sabah, Sarawak, Johor. Memang kita bincang masalah ni ya. Macam mana kita nak selesaikan. Kadang-kadang ada cerita tu, bukan orang lain, orang tok guru juga. Mudir madrasah, hak konon-kononnya dia ada, dia mengaji mana kan, dia boleh ambil hak lain. Pada kita tak peduli siapa. Kalau kamu bukan pemilik yang sebenar, yang tidak berhak, kamu tak berhak terhadap tanah itu, terhadap harta itu. Kena hati-hati. Macam-macam lah dia kata, tok guru dia ngajar gini, boleh buat, ni buat gini, cara keadaan, gini, sebab itu perjuangan kami di peringkat doa faraid ini nak menjelaskan pada masyarakat macam mana sebenarnya salah faham tu. Kita nak kira, dan ada juga di kalangan kita ni hak yang boleh kira siap-siap. Kita keluarkan, kalau istilah dia sijil faraid lah. Sebelum pergi ke pusaka kecil untuk kita dapat perintah, kita rujuk kepada pakar-pakar ini yang dah terus buat pengiraan berapa dapat. Supaya bila kita pergi ke pusaka kecil, dia akan tengok, ada sijil faraid dah, okeylah. Kita letak sebagai pentadbir dulu untuk tanah ni. Kita selesaikan. Sebab KG dia nak jual tanah ni. Dah jual KG, orang yang pentadbir tadi tu kena serahkan nilai kepada waris-waris lain berdasarkan sijil faraid. Selesai. Tapi banyak berlaku berlapis-lapis. Ada tu 59 kematian, tuan-tuan. 59. Sejak tahun 1949, waktu meninggal. 59, bayanglah. Melibatkan 4,000 orang waris, ahli waris yang dia nak kena cari, nak kena dapatkan DDA, nak selesai satu lah. Kalau, ialah sebab bila kematian berlapis kan, macam mana kita nak ni mati dulu. Macam saya sebagai peguam sivil ni, tugas kita masa nak buat pengisytiharan anggapan kematian. Tok Ki saya meninggal dah ni. Tapi dok ingatlah tak ada surat mati. Masa meninggal dulu zaman Jepun. Masa zaman Jepun tu, Tok Ki tu, hak ni
dia dah meninggal tapi dia ada. Dia gitu lah. So bila begitu, maka kena buat pengisytiharan kematian. Anggapan kematian di Mahkamah Tinggi. Lawyer civil dia kena buat hak tu. Dapatkan satu perintah bahawa Mahkamah Tinggi menganggap kematian orang itu pada tahun bila. Maknanya kita kena bawa lah affidavit, saksi-saksi yang kata, ya, masa ni, tahun ni, saya berumur ni. Dan saya ingat saya dia meninggal masa tu. Masa tu saya ingat 12 tahun umur saya. Jadi keterangan orang tadi itu akan digunakan untuk menyokong apa yang kita sebut sebagai anggapan kematian. Bila kita anggap kematian hak ni, tahun berapa dia meninggal? 79 meninggal. Jadi siapa yang meninggal selepas 79, berhaklah terhadap harta ni. Kalau kita tak selesai ke hak yang ni nak meninggal tahun bila, siapa mati dulu? Do ke Minah mati dulu? Barang siapa yang tahu siapa mati dulu, aku bagi RM100. Do mati dulu, Do kata. Sudah. Itulah bendanya. Kan? Sebab tu pada kita benda tu perlu kita bincangkan. Sebab kita tak nak tadi itulah. Jangan kata ustaz makan harta, kan? Atau Tok Ki dia lipat entah mana, dia tak layak dapat, tiba-tiba dapat ke dia. Macam mana? Waris hak paling berhak sekali tak dapat. Sebab konon-kononnya waris ni lari, bawa diri, ngajuk. Dulu dia nak nikah dengan orang ni, ayah tak bagi, ngajuk, lari, lepas tu tak nak cara. Mati ayah dia balik mula. Sebelum balik dia kata, aku tak nak jejak dah tanah ni. Mati Tok Ki, mati ayah, balik mula. Minta tanah. Jangan ketepikan dia. Jangan menafikan hak dia sebab dia berhak. Kalau dia kata, mu buat lagi tu, mu makan harta haram. Betul. Sebab dia berhak. Melainkan dia bunuh ayah tu. Kalau dia bunuh memang tak berhak lah. Tapi banyak salah faham. Tu kalau nantilah. Kalau kita tengok benda tu sesuai, mungkin kita akan bincangkan. Dia ada satu kitab dia yang saya pun baru kita kata mentelaah dan bincang benda tu. Dia akan ajarlah sikit-sikit. So itu yang biasa kita gunalah. Cuma dalam bab kita muamalat ni, kita bincang benda yang biasa-biasa lah. Kan? Dan insyaAllah untuk next ni, kena bayar cukai pula ni. Kena bayar cukai. SST pula. Kita bincang lah, apa hukum bayar cukai. Dah bayar cukai, kena zakat ke tak? Dah bayar zakat, kena cukai ke tak? Kita akan bincangkan insyaAllah 2 minggu lagi. Wallahu'alam. Aku liqauli hadza bi astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.